Kita nak buka kotak. Saya beli item daripada luar negara lah. Jadi kita gunakan FedEx. Okey, jadi bila kita beli item luar negara ni memang ada cukai lah. Saya pun tak pasti kenapa kena cukai sekarang ni. Dulu tak pernah kena cukai. Sekarang dah kena cukai pula. Saya kena cukai lah oleh kerajaan Malaysia. Untuk item ni saja dekat 100 lebih Okey, jadi kita tengok apa item dekat dalam ni yang ada lah. Okey, jadi saya akan buka lah. Kita tengok apa yang item ni yang ada Okey, baik. Okey, kita dah buka sikit. Kita tengok dalamnya ada apa Ada barang baik di dalam ni. Okey, jadi kita buka lagi. Kita pakai gunting lah. Kita guntingkan item ni. Tengok apa yang ada lagi kat item ni. Tengok Betul macam item baik ni. Cukai sampai 100 ni. Boleh tahan juga cukai dia. Mahal. Jadi kita tengok apa item yang kita dapat lah. Okey, jadi kita unboxing Unboxing apa yang item yang saya beli ni sebenarnya ni. Unboxing Okey, jadi kita tengok item yang kita dapat Okey, ni daripada FedEx FedEx Lunch Box Recycle Okey, kita tengok apa yang ada dalam kotak FedEx ni. Tengok dulu. Susah juga nak buka dia ni. Bukan senang. Okey. Jeng. Okey. Dah nampak dah. Okey, kita dapat satu Roy Fokker Sebenarnya saya beli Macross daripada luar negara Okey, kita dapat Macross Do You Remember Love VF 1S. Okey, Roy Fokker Roy Fokker Macross. Dalam memang cantik lagi barang dia. Tak ada kesan rosak. Seller ni bagus. Dia bagi bubble wrap Bila bubble wrap abang kita terjamin elok lah. Tak ada sebarang kerosakan. Jadi berpuas hati. Harga dia boleh tahan mahal juga. Sebab termasuk pos semua dah dekat 7 ke 8 lah. 7 ke 800. Okey, itu harga datang lah. Tapi kalau kita harga jual ni dalam 1000 lebih kalau benda macam ni lah. Okey, jadi kita dapat Macross VF 1S Do You Remember Love Okey, terbaik. Mantap. Jadi kita tengok barang memang cantik. Macross kotak pun cantik. Yamato daripada Yamato cockpit missile pod. Boleh jadikan robot. Dan juga okey, spek dia, tahun dia dapat 1984 Big West. Okey, terbaik. Mantap. Okey, item dah sampai terbaik. Mantap cantik. Besar pun besar jugalah. Boleh tahan. Muka dia senyum.